Ya, ada beberapa aspek perundangan yang kita juga bincang tadi dalam melaksanakan akta AKPS. Kita juga boleh gunakan akta custom dan juga prosedur tata cara jenayah ya untuk mengenal pasti dan juga menjalankan operasi yang berkesan. Kita boleh guna banyak sumber-sumber perundangan yang ada lah dalam undang-undang. Yang penting kita kena kenal pasti dulu apa isu dia, dan kemudian kita amalkan ataupun apply tata cara yang bertepatan lah dengan aspek pengoperasian yang dijalankan lah. Terutama sekali akta AKPS, akta custom dan juga Criminal Procedure Code ataupun akta tata cara jenayah. Saya percaya mencukupi buat masa ini. Mencukupi. Cuma kaedah pelaksanaannya sahaja saya rasa perlu diteliti lah. Isu ini sebenarnya baru-baru ini Ketua Pengarah SPRM ya, Tan Sri Azam Baki ada mengetuai satu task force ya untuk menangani isu-isu e-waste terutamanya, dan perinciannya akan dibawa ke Multi Agency Task Force ataupun MATF, di mana saya sendiri yang mempengerusikan task force ini. Kita akan perincikan dan sebarang cadangan akan dibawa ke Multi Action Task Force nanti. Dalam kadar terdekat lah, mungkin dalam seminggu ni insya-Allah.